Awak pernah kena tekan? Saya benci kena tekan. Saya duduk istana, rumah dah lama, memang beradu, memang keras, kadang-kadang kena tekan. Tapi masa kecil je lah, sekarang dia dah tak tekan lagi, sekarang dia dah takut. Dia takut kalau dia tekan sekarang, saya dah jadi tergemur kata. Dia takut kalau dia tekan sekarang, saya halau dia keluar daripada rumah saya. Aku benci tengok cerita tu. Kalau tengok cerita tu, saya tutup tengok macam ni, mata aku mesti gini. Gedang-gedang sikit. Pasal aku tak suka terperanjat. Kalau bini aku terperanjat, aku rasa macam nak cekik ni. Favorite colour? Hitam. Hitam dan turquoise. Turquoise apa maksud lain? Biru saya. Biasa kita tengok biru kehijauan. Macam biru terang lah, senang cakap. Turquoise. Hitam. Kalau awak, pasal hati awak hitam. Kalau hitam. Hitam adalah misteri, elegant, class. Black. That's what saya sebut hitam. Rolls Royce, Bugatti, Chiron yang baru, Dodge. Buat masa ni Hellcat, tetapi on the way Demon. Motor besar, Harley Davidson. Binatang kesayangan. Binatang kesayangan. Harimau dan jerung. Shark. Shark pasal dia yang paling champion dalam laut dan harimau paling champion on the land. Atas langit, dia kata champion lang. Saya tak setuju. Yang champion kapal terbang saya. Enjoy, fun, no bullshit. Pelakon. Kalau pelakon ni pandai pelakon ke ataupun pasal dia cantik je? Dua-dua. Saya suka Denzel Washington. Angelina Jolie. Seksi? Seksi? Kalau nak seksi apa lagi? Kau punya nak seksi aku dekat bini kau nanti. Laut. Mersing. Ataupun pulau-pulau di Mersing. Maldives. Saya creativity selalu. Kalau di England, Manchester United. Kalau Italy, Juventus. Germany, Borussia Dortmund. Kalau Spain, Barcelona. 2018 dah, 2019 dah, 2020 dah. Saya nak letak dia dalam kandang bola. Saya nak tengok berapa lagu dia boleh menang. Ataupun boleh tetap dia lari atas air. Hitman, pembunuh upaan. Impian, saya nak buat duit. Saya nak kaya betul-betul kaya sampai kalau saya tengok, saya nak beli kerajaan Malaysia, kerajaan pun saya boleh beli. Kalau saya nak beli separuh dunia pun saya boleh beli. Saya nak jadi kaya sampai kaya tu meripik. Salah satu agama adalah first kali, kesihatan. Doa untuk kesihatan, semoga orang-orang yang kita sayangi, saya sayangi, termasuklah bangsa-bangsa Johor, rakyat Johor semua sihat walafiat, berjaya dalam apa saja jua, apa saja benda yang kita inginkan. Saya nak pasukan JDT jadi big champion untuk 5 tahun itu. Saya nak pasukan ini buat lebih banyak duit dalam segi komersial, bisnes, dan saya excited untuk tahun 2019. Kerana saya tahu JDT akan jadi lagi kuat apabila 2019. Kerana kualiti dan tahap yang berbeza dengan pemain yang akan ada dalam pasukan tersebut. Saya nak Johor menang banyak cup. Saya tak akan berhenti di sini. Saya nak orang kenal kejayaan Johor di dalam dan di luar barat. Azam sebagai Presiden FPM. Presiden FPM ni no Azam. Saya Presiden yang akan cuba carikan duit untuk pasukan-pasukan lain supaya mereka boleh bertanding tanpa beban banyak sangat. Membetulkan structure, cuba yang terbaik apa yang boleh buat for national team. Lepas tu harap ada satu Presiden baru, Superman jadi Presiden FPM. Kerana saya tak tahu. Hari saya berjaya sebagai Presiden FPM, maybe 2018 atau 2019, depend. Lebih cepat lebih baik.